Apa yang terjadi sekiranya Ahmad Salih tidak bertanding dan kerjasama BN dan PS terjalin? Bagi PRN Melaka dan menentang PN, Perikatan Nasional. Kan? Hari ini kita baca sikit yang itu. Dan kita baca kesan dia. Sekiranya Barisan Nasional bekerjasama dengan PH, mungkin pembagian kursi 8/10. 8 Barisan Nasional, 10 PH. Apa kesan dia dalam menghadapi PRN Melaka? Daripada 8 kursi yang UMNO tandingi, Barisan Nasional tandingi, mungkin akan menang 16. 2 akan pergi kepada PN. Dan bagaimana pula yang 10 kursi yang PS tanding tadi tu? Mungkin 4 ataupun 5 untuk DAP, 3 untuk PKR dan 2 untuk amanah. Mungkin. Yang DAP mereka mungkin menang 90%. Tetapi yang PKR dengan amanah inilah yang menjadi penentu kepada rakyat Melaka siapa mereka nak undi. Ya? Jangan main. Dia kata mustahil lah orang Barisan Nasional tak menyokong. Ini tak boleh tentu. Yang bercakap di atas, tapi yang memangkah ni yang bawah. Bila yang bawah inilah yang menentukan ke mana hala tuju Barisan Nasional dan PH ini. Dan sekiranya kalau kerjasama Barisan Nasional dengan PN terjadi, ini memberi tamparan hebat kepada Pakatan Harapan untuk berkuasa kembali di pusat amat tipis kalau tanpa kerjasama. Ya. Kata orang ni tak boleh, memang tak boleh kerjasama. Kita bercakap, tapi yang memangkah ni yang bawah bang. Yang bawah. Sementara pula Dr. Ahmad Salih kata dia tidak akan bertanding sekiranya Barisan Nasional bergabung dengan PH. Sekarang ni orang tengah menunggu sama ada nak bersama PN atau bersama PH. Kalau bersama PN, memang orang akan menyokong ramai. Tapi bersama PH, mereka akan berfikir banyak kali. Pihak pucuk pimpinan boleh merangka, tetapi yang menentukan, yang memangkah besok yang bawah ni. Dan jangan terkejut, Perikatan Nasional akan mendapat 8 kursi. Ya, 8 kursi. Dan Barisan Nasional akan mendapat 16 kursi. Dan 4 kursi dimenangi oleh DAP. Itulah rumusan saya. Kalau tak percaya, kita tengok.